pasal Honor 400 Pro ni? Jom aku ceritakan. Dia ada 3 setup kamera. So kamera ni lah yang menarik sikit tau. Jom kita test. Aku baru buka dah cantik dah. Fuh, tu dia. Okey. Jom kita ambil satu gambar. Kita sekarang akan pakai beberapa AI. Sekarang kita nak guna AI eraser. Kita guna circle to erase. Kita bulat orang dekat sini. Dan nampak dia dah siap select. Hilang macam tu saja. Apa? Memang nice gila. Lepas tu dia ada brush, dia ada. Okey, kalau korang nak mudah korang boleh pakai ni. Yang ni dia detect semua dalam gambar. Nampak? Dia dah siap-siap. Ambil dua orang tu, hilang. Memang nice. Lepas tu dekat sini ada remove reflection. Yang ni sesuai untuk korang ambil gambar depan cermin. Tapi kita tak ada cermin kat sini. Cukuplah tu. Lepas tu dekat sini ada AI beauty, AI upscale. Untuk AI upscale ni dia bagi gambar korang lebih berkualiti lah. Lepas tu AI cut out ni, AI cut out dia akan potong. Nampak? Dia dah siap potong dah. Dia dah siap potong. So, korang boleh tukar. Nampak? Memang nice gila lah. Jadi kalau korang nak buat promotion, korang boleh pakai gambar macam ni. Sangat-sangat mudah, ataupun korang boleh modify, letak gambar apa yang korang nak. Tu dia. Lepas tu apa lagi? Outpainting. Okay, outpainting ni pun nice juga. Nampak, kita boleh setting macam mana kita nak. Ataupun kita pakai ni lah, jenis panjang. Segi 4. Lebar. Gitu. Start. So dia akan ambil kiri dan kanan. Alright, nampak dah nak siap. Tengok hasil dia macam mana. Memang nice. Sebenarnya dekat bahagian depan aku ni memang tak ada benda-benda ni. Tapi dia dah buat, dia dah tambahkan. Cantik. So macam. Jadi sekarang kita ada dekat taman. Sambil-sambil tu aku nak tunjuk kat korang apa yang best pasal Honor 400 Pro ni. Dia peneraju kepada Honor Next Gen AI Imaging. Jom aku tunjuk kat korang. Kita tekan create. Lepas tu kita pilih gambar mana yang kita nak. Contoh kita nak gambar yang ni. Alright. Kita tekan saja yang ni. Dan kita tekan ini. So ini gambar aku lama pada tahun 2013. Masa ni aku tengah lepak dekat Singapura. Tengah layan bola. Tu dia. Macam. Cun tak cun? Ini dia Honor 400 Pro. Seriously memang padu. Apa lagi korang nak tahu pasal Honor 400 Pro ni? Cuba korang komen.